Hello, hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang kita sedang menuju ke tapak tanah yang 2 ekar di tepi sungai. Ini jalan masuknya ada sungai kecil, cantik. So, kita tengok pemandangan di sekelilingnya. Sudah ada penempatan bersih, tak perlu bersusah payah untuk nak bina jalan. Cuma kadang-kadang tu ada sedikit jalan yang berbatu-batu, ada lopak sikit je lah kalau hujan kan. Sekarang kita dah sampai depan tu, kalau nampak bumbung tu, itulah dia punya yang glamping site tu. Before kita tengok tanah, kita masuk dulu kat glamping site tu, nanti kita tengok dia punya setup lah, okay, yang mana I beritahu hari tu 1k per night lah. Okay, so diorang buat unit yang macam gini. Tent tu diletakkan di atas, maknanya naik tangga di situ dan lepak di atas lah. Di belakang tu ada sungai. Diorang dah siap dengan swimming pool lah apa semua. And every weekend dikatakan memang always fully book lah, especially kalau ada public holiday, school holidays lagi lah tu. Tent dia dekat atas tu, belakang pagar tu sungainya di bawah. So macam yang ini, dia orang turun sungai, dia belah pintu pagar hujung tu terus ke sungai. So ini sungai dia lah, ada satu pintu pagar. Sungai ni adalah sungai yang sama, sharing dengan tanah yang kita tengok, yang prospek tanah sekarang ni lah. Okay, sungai dia sangat bersih, sangat fresh. Dan puncanya daripada atas sini lah, sebab ini dah kira sampai ulu-ulu, dah ujung bukan di Kuala. So air bersih memang daripada sini. Okay, ini di depan glamping site ni tadi. Okay, daripada situ pagar tu sempadannya, ini site place tu semua terus sampai ke hujung belah kiri. Ada satu jalan, dan seberang jalan tu pun masih lagi tanah yang 2 ekar tu. Okay, dan kita turun tengok di bawah lah, ada sebahagian yang diterangkan oleh owner lah, dia clearkan the tanah lah. And then ada satu parit kecil macam small stream sikit lah in between there, sebelum turun tu. Okay, sebenarnya pokok-pokok sana tu pun dah banyak kali diterangkan, clearkan lah, okay, ni sungai dia turun ke bawah. Dia ada buat tangga untuk turun ke bawah. Yang ini, mana ni kita boleh guna pakai lah, anybody boleh pakai tangga batu, tapi separuh saja bawah tu dia nak turun ke bawah tu dia tanah lah kan. Kalau nak sambung, ataupun boleh buat tangga yang lebih cantik lagi di kawasan tanah yang 2 ekar tu. Di stream ni sebenarnya kita boleh menyusul sampai ke hujung, boleh tengok tanah ni daripada view sungai lah. Okay, this is the Kejerangan Resort lah. This is Uda Heaven. Okay, ini dekat Uda Heaven ni, yang ini open to public. Tempatnya sangat cantik, sangat bersih, sungai yang sama. So kalau guest yang datang, diorang boleh guna mana-mana sungai yang nak lah, yang minat. Memang best sangat kat sini. Tenang, and then hujung-hujung tak tercemar. Tempat ni masih lagi macam kata anak dah bersunti lah. Tempat-tempat lain tu dah memang dah develop sangat-sangat lah. Ini laluan sungai yang turun ke bawah tadi. And then di depan ni ada ATV. Dan ada ATV yang sebelah Uda Heaven, atau jalan hujung atas. Kita orang berjalan daripada atas sana, which is actually this owner and the glamping site owner tu ada share lah. And this is the another resort yang Kejerangan dengan tapak. So tempat ni dah naik, tanah tu memang cun sangat-sangat. So that's it. Ini jalan kita keluar lah, just to get the feel untuk kita balik. Tak jauh pun, nak sampai ke Pekan Batangkali. And on the way ke Pekan Batangkali pun tadi tengok dah ada banyak
orang di luar lah, not kawasan sungai ni, yang ada perumahan, yang gated community yang cantik. So I believe there will be a small town outside there. Okay, ni jalan turun tadi, dan kita akan jumpa sungai yang termasuk ada satu sungai kecil tadi tu kan. Ada dusun-dusun sekelilingnya. By the way, ada tanah yang another one dah. This is the sungai. Tanah yang satu lagi tu for me tak cantik lah, tak sesuai. Because dia macam sungai dia sekerat-sekerat, lepas tu ada rumah orang kampung sebelah tu. But this one is the best. Kampung Hulu Rening.